Okay guys, cara dia kocak-kocak macam ni. Ni nenas tadi, kami ada 4 orang. Cukuplah seorang satu. Okay guys, buat rasa-rasa. Dekat kedai RM2. Kedai RM2.6 kan sekarang, tapi still panggil RM2. Okay. Asalkan kedai yang sama. Apa saya letak kicap dan ni je. Kicap pun bukan kicap pekat ni, dan gula. Saya nak cepat sebab kalau saya letak cili sauce, takut anak tak makan pedas. Ini adalah, tak silap saya, ni nasi madu tak silap. Untuk membuang dia punya tu, mak saya panggil bulu hidung. Tapi kan anak saudara belah suami kan, dia heran. Bulu hidung, dia tak pernah dengar, dia kata pelik sangat. Tak masalahnya, bahasa je. Mak saya kata bulu hidung gurau-gurauan kan. Bulu hidung untuk nenas lah. Tapi kalau setengah orang dia kupas sekali, saya tengok maksud suami kan, dia kupas sekali tebal kan, boleh juga. Tapi sayang lah, kupas nipis, tapi bahagian bulu tu disilangkan. Disilangkan. Tapi kena rajin lah buat macam tu. Gitu. Okay guys, kami nak makan. Terima kasih. Jemput makan.